Kira utusan pu malaikat pu rasul pu utusan rasul ron. Utusan penuntut. Rasul tu. Yang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nan asli. Nampak nak tulis baca datang ron Musliadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandung nak dipek. Yang ke kusebarkan dengan dia dipek nama dipek Musliadi. Oh. Nan asli Ahmad. dari mana Ahmad yang? Malaikat tegak. Kira tu sebelah ni. Umur beluan di Siratul Muntaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadai lahir lu kumo. Kume agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang diridakkan oleh Allah yang ke. Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna haji hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah watai urang kira menjadi semua hal yang kandungan watai masalah yang dunia kumlake dunia. Melake udahnya. Jadi truk ro nak kedang belang tu pajang. Terus lo bilang tu tun si ribe perto leh hijriah pun ketiup roh dari Siratul Muntaha. Tak le kau murah milunan truk tu belang tu Pejek le. Bak DP dah lepas betul Bak DP 8 tadi bukan 8 tak. Ha. Lahir long tun ribe sekurito 80 buat tanggal 27 bulan 8. Bang haya ro yang utusan rasul kan? Dengan Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Jangan lupa nak lupa secara dahriah nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hadir diperupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa iblis. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak dilikut daripada roh nak nutup ansuran gantung. Yang dia utusan rasul orang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad udah kacin seperti itu. Anak yang mudang Nabi. Memangnya Anak mudang pula utusan rasul yang mudang Honda kena. karena lu gebite lu Pat ron sehingga nepegah yani permohon nepat ada dasar puah. itu dasar nikah lih malaikat. Pajan. Pada umulung Momo yani padu jeno. bulan 12. 12 baru. Orangnya. Menyati anak je itu anak. Ha kada pegah hanaji he pun apa. Bukan enggak? Kan mesti baik mesti kan boleh ke apa betul. Jadi nak lakoi mesti hang lo hang dalek. Mesti memang ji hang lakoi lo siap terima yang dagai. Baik neng aku ngaku ron utusan rasul. Malay tu. Hang malek dulu. Hana malay dah. Jangan malek. Daripada lu murka orang kiamat lebih baik ke malek je. Yang malay kampung-kampung tu duduk lu ya. Lu bu kanjai. Ya ije kan hang malek. Hai bu. Menya ifham Al-Quran. Nya malek. Tapi nya ifham Al-Quran hang malek. Iro nak faham. InsyaAllah yang betul. Baik insya-Allah punya utusan rasul nak kata-kata insya-Allah. Hau utusan orang terpilih. Simple lagi je. Baik je. Nya ije tengok kan? Kecewa habis. Pejun. Menang juga. So aja. Mesti ya ije itu. So aja. Mesti draw kakak ije. Menurut roh buah. Mesti kakak ije. Tengok kecewa. Kepatihan. Han. Yang pakai ini apa jodoh. Ji tai je mempupu dai je. Yang kon pun dapat deh. Ya kan? Utusan rasulnya urung pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau urung pilihan. Kau urung pilihan menurut awak draw ke? Ya. Bukti je asuran kamu mudah hai memang belum. Masa utusan rasul lagi ya? Masalah hari kamu memang belum bahaya. Apa peng? Jino anak pe. Kan tak peng. Anak pe. 4 peng di Arab nak bukan nak kirim 4 peng. Kali dari balik. Dari BNI kirim Jakarta. Seorang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman memang. Yang langsung hijau Pak Jokowi. Itu Jokowi. Jokowi. Hai terjalung baru. Saya jadi Jokowi baru. Nah, ini kan apa? Ini kan si buka berita. Pegang yang itu. Balik-balik. Ansuran Honda apa aja? 3 minggu tu. Hana je 3 minggu tu. Honda kabeh Honda tempo 5 bulan dengan itu. Yang bulan 5 ngerono kalunas Honda. Datuk ah. Minta peng berjuta tengah, duit tengah.
Mana jut? Jeut. Untuk dia lom tu. Hai nak pegah prank pak pemerintah rumah 50 miliar prank ro na. Ngan tahu dah. Angka ni baju ke? Mana bayu? Yang terduh yudang kan kiran? Pergi dari balik. Ijak ligok sih. Tojok je. Apa aku berah dengan nyawa berah tu tentang ijak lom. Ana ada urusan ni. Kasih berah aja.